Assalamualaikum. Tadi masa tengah makan roti tita, tiba-tiba datang ilham kita orang nak naik bas bawa anak-anak bersama. Jadi kita pun mintalah para suami hantarkan kita orang pergi ke bus stand bersama dengan kanak-kanak riang. Ini bira saya. Kita orang naik bas daripada Pekaran Cepa sampailah ke stesen kereta api Pasir Mas. Jadi bila sampai dekat sini, kita orang teruskan dengan perancangan yang secara tiba-tiba ni. Belilah tiket kereta api. Nak pergi ke mana? Pergi ke Wakaf Baru, stesen kereta api Wakaf Baru. Sementara nak tunggu kereta api tu sampai, jadi sempatlah kita orang makan mi celup, jalan-jalan. Okey, dah sampai pula kereta api ni. Budak-budak ni pun kalau dah nampak kereta api tu dah hilang arah dan semuanya, jalan laju-laju masuklah ke dalam kereta api. Alhamdulillah selamat. Kalau korang nak tahu, harga tiket kereta api tu murah je, seorang RM1 je bayar. Dan beli je 6 seat supaya semua orang boleh duduk dengan aman. Okey, tak lama lepas tu tengoklah budak-budak ni tengah buat apa lah pelik tu. Rupanya tak jumpa button nak buka toilet, pintu toilet. Cuba kita tengok toiletnya besar, cantik dan bersih. Cuma ada bau hancing sikit. Alhamdulillah akhirnya sampai juga. Okey, bye.